Tadi pakcik duduk kat kedai kopi. Dalam 20 minit, pakcik dengar 3 orang cakap benda yang sama. Tak ada duit. Pakcik nak tanya satu soalan. Betul ke tak ada duit? Atau betul ke kita tak sedar apa yang mulut kita sebut setiap hari? Ada kajian dalam psikologi nama dia self-fulfilling prophecy. Apa yang kita ulang-ulang sebut, otak kita akan cari bukti untuk sokong ia. Imam Al-Ghazali dah pesan lama dulu. Penyakit lidah itu nyata. Afat al-lisan, lidah yang selalu mengadu, tutup pintu syukur. Dan bila syukur tertutup, peluang pun tak nampak. Malam ni, tanya pasangan kamu satu soalan je. Hari ni, kita cakap apa tentang duit kita? Kalau jawapannya penuh aduan dan rasa takut, itu data. Bukan untuk salahkan sesiapa, tapi untuk sedar. Duit masuk dan keluar boleh dikira. Tapi kata-kata yang kita ulang setiap hari lebih mahal dari mana-mana bil. Jaga mulut, jaga mindset, jaga rezeki. Perkataan apa tentang duit yang paling kerap keluar dari mulut engkau hari ini?